Jangan salah pilih smartphone. Aku tengok ramai orang beli telefon yang salah. Sebab apa? Nampak sama je. Sebagai contohnya, kau tengok dua telefon ni. Korang tahu tak mana satu A57, mana satu A37? Nampak sama je kan? Tak dapat nak beza kan? So dalam video ni, aku akan ceritakan dekat korang apa yang dia dapat offer sebenarnya. Yang pertama sekali, walaupun dia punya looks nampak sama je, betul tak? Kamera dia, bentuk dia, but dua-dua ni pakai material yang lain. Contohnya, yang A37 5G ni dia pakai plastik tau. Tapi yang mahal sikit, premium sikit ni, dia pakai material daripada aluminium. That's why dia rasa macam lagi solid. Tapi yang ni dia rasa macam kebal sikit kan. Even dia punya berat pun beza tau. Yang aluminium ni lagi ringan, lagi best nak pegang. Yang A37, yang ni macam berat sikit. But apa yang noticeably sama adalah dia punya size tau. Dua-dua ni sebenarnya pakai 6.7 inci size screen. Dia punya refresh rate pun sama 120Hz. Cuma yang A57 ni dia guna Super AMOLED Plus, A37 Super AMOLED je. But kata Samsung, dia punya screen tu lagi best yang ada dekat Plus tau. Dia punya quality lagi better, even clarity and colour pun lagi menarik. However, kalau korang tengok betul-betul dekat screen ni kan, ada beza sikit kalau korang tengok dekat bezel. Sebab A37 lagi tebal sikit dekat bawah. Kamera dia pula macam mana? Sama ke antara dua ni? Korang sendiri boleh tengok sebab dia pakai 50 megapixel sensor. Gambar dia nice je dua-dua. Semua bagus. Especially untuk level mid-range macam gini je. Nothing to complain about. Cumanya ultra wide dia beza sikit. And korang boleh tengok perbandingan antara dua ni. Dari segi HDR, okey je. Tapi sharpness A57 tu lagi better lah dekat mataku. Tapi specs yang sama dekat sini, ada a few things yang korang kena tahu. Sebagai contohnya, dia punya software. So, dua-dua dekat sini dia pakai One UI 8.5. Software upgrade dia, yang ni aku suka. Sampai 6 tahun software upgrade. Even dia punya security pun sama juga. And then last but not least, bateri dia 5000 mAh dengan 45 watt fast charging daripada Samsung. Persoalannya, kembar dua ni performance dia sama ke Fazli? Beza yang paling obvious, dia punya chipset ni A57 pakai Exynos 1680. Benchmark dia 1.3 juta. Tinggi juga untuk sebuah mid-range. Kemudian A37 pula dia pakai Exynos 1480. Benchmark dia pula boleh sampai 1 juta tau. But performance wise, of course lah A57 lagi better kan. Tapi A37 pun not bad tau. Kalau korang tanya aku mana satu yang patut korang pilih, tanya diri korang juga. Sebab apa? Apa yang korang perlukan sebagai daily? Adakah korang selalu main high performance punya game? Ataupun korang just gunakan untuk WhatsApp je? Aku harap dapat selesaikan masalah korang. And kalau korang nak tengok lagi konten macam gini, follow guys. And komen, aku nak tahu juga pendapat korang tentang Samsung A37 dan juga A57 5G ni.